dengar macam, tengah nervous ni, tengah takut ni. Mana boleh terus buat, nanti menggigil, nanti menggeletar. Bila kita dah buat, masa menggeletar, masa menggigil tu, bila kita dah masuk dalam situasi yang kita nak buat tu, nervous system kita automatic dia calm down. Dia relax. Menggeletar tu pun dah kurang. Lepas tu baru kita rasa macam, oh, tak adalah teruk sangat. Tak adalah menakutkan, seram sangat. Tak adalah, biasa je sebenarnya. Tapi fikiran, perasaan tu, dia nervous sebab benda tu benda baru. Tapi bila kita dah jump, put into action, buat masa tu, dalam keadaan takut, nervous, sebab kita tak tahu, bila kita buat tu, kita berjaya ke, gagal ke, macam mana hasil dia, tak nampak. Kita buat, macam kita berlawan dengan imaginasi, halusinasi sendiri je. Tapi bila kita dah dalam keadaan tu, situasi tu, baru kita rasa, lah, biasa je rasa dia. Relax je. Biasa je, tak adalah susah sangat, tak adalah seram sangat macam aku fikir sebelum ni. Cuba ingat balik. Benda-benda yang you buat sebelum ni, benda tu benda baru. Tapi sekarang dah jadi biasa. Sebab, macam contohnya kita masa kecil-kecil. Naik basikal, melukis, jumpa orang baru, jumpa kawan baru. Macam mana kita jumpa suami kita dulu, jumpa isteri kita dulu. Benda yang baru buat kita rasa nervous, gementar. Sebab benda tu baru. So otak dengan fikiran kita tak pernah alami, tak pernah rasa, tak pernah tengok benda tu. Tapi kita punya hati, jiwa kita ni tergerak nak buat benda baru. Macam dah bosan, boring dengan kehidupan lama. Macam tu je. So nak cuba, itu jiwa tu kan, jiwa, soul. Kita punya soul teringin nak buat benda baru. Nak cuba benda baru. Tapi dalam masa yang sama, kita ada otak, kita ada hati, rasa takut, gementar, nervous system. Jawapan dia, teruskan buat. Jump, lompat, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Niat aku betul. Aku tahu apa yang aku buat ni betul. Cara yang betul, cara yang halal. Dalam landasan agama Islam. Tak kacau orang. Buat hal sendiri, tak kacau orang. Dan aku nak buat benda ni sebab benda ni buat aku happy. Aku tahu hasil dia macam mana. Tapi, dah confirm keputusan ni, pilihan ni semua. Teruskan buat. Kalau masih lagi macam nantilah buat,